Muhammad Syafiq bin Doni yang telah menyertai bola tampar peringkat negeri di Ranau, rugby rimau peringkat negeri di Kenira dan futsal peringkat negeri di Kota Kinabalu. Tahniah Syafiq. Seterusnya jemput adik Muhammad Al-Fatih Bukhari bin Abdul Hamid untuk penyertaan sukan peringkat negeri bagi acara futsal di Kota Kinabalu. Dijemput adik Muhammad Fazal Fika bin Hamdan bagi acara bola tampar di Ranau dan futsal di Kota Kinabalu. Seterusnya dijemput adik Muhammad Amir Syafiq bin Amir Kadra penyertaan peringkat negeri bagi acara bola tampar di Ranau dan futsal di Kota Kinabalu. Boleh, tahan. Seterusnya adik Nur Falisha binti Ibnu Hassan peringkat negeri bagi acara bola tampar di Ranau. Semoga murid-murid yang menerima anugerah Platinum Sukan terus menyumbang penyertaan seterusnya di peringkat yang lebih tinggi untuk acara sukan akan datang. Seterusnya bagi penyampaian untuk anugerah tokoh kebitaraan murid. Bagi anugerah tokoh kebitaraan murid lelaki yang membawa pulang CJ, piala dan hamper daripada sumbangan Yanti Enterprise. Dengan ini, tokoh kebitaraan murid lelaki SK Tanjung Manawali 2025 dijemput adik Muhammad Al-Fatih Bukhari bin Abdul Hamid. Wah, banyak.